Wait. Temu Cafe Kuala Langat. Sedap eh? Kita tak boleh buat. Ni Shin tak ada. Gua boleh nak buat tu mah. Kau yang depan tu aku beli. Tapi tak ada burger pun. Gua beli dekat mana tu 13. Okay, kita ada VT istimewa untuk Okey, tak ada lagu dari mana. Okey. Terima kasih kepada semua yang ada. Ini cahaya super light kan. Ini dah makan malam ni. Selamat tinggal. Hai, sempat make up. Siapa ni? Tadi macam sampai elevat. Aku pula kekok. Mana Kadir? Kadir mana Kadir? Kadir tak? Panggil lah. Ya. Wale. Dia menangis. Aku mesti. Ibu. Sikit tak panggil. Call lah. Panggil dia. Mesti ada ibu. Call lah. Ucapan yang betul-betul kak. Tolong lah ucapan yang betul-betul. All the best untuk korang yang masih lagi bertarung nyawa di sini. Selamat. Bertarung nyawa. Ucapan tolong Bel. Tahun. Tapi dah berapa tahun ni kecundang ucapan tadi. Ucapan dia terlalu pendek. Kita dengar ucapan yang panjang, ucapan yang penuh. All the best untuk semua. Sampai hari raya. Aku tak kerti dah. Tapi tak datang lah tengok orang. Ayat tu tipu. Kau rekod? Dah kak, lah. Kau rekod. Ayat tu. Mak Rafiq, kau tahu kau pun cakap ayat yang sama lah, point. Dia cakap macam ni juga ke? Akan tukar lah. Kalau free akan tengok lah korang. Dia kata kalau dia tak ada masih boleh lepak. Mana ada? Dah berapa bulan dah. Tak ada. Story pun tak ada. Kalau mesej juga lah. Mesej lambat. Kadang 2 hari. Dia pun cakap tanya kan. Mati jaya agak. Dalam dunia film. Janganlah. Akak baru buat 2-3. Tadi akak dah schedule 1-3 video. Okeylah. Selamat berjaya semoga anda semua. Pek tak rehat tadi. Pek tak tarik. Apa kena cakap? Ni pandanglah muka-muka ni. Akak pandang terus akak tak sedih. Korang duduk elok. Buat perangai elok. Dah tua bangka dah semua. Di berjaya di Akademi Pantai. Aku tak start dia. Ya, tu saya minggu pertama, saya tersingkir minggu yang pertama. Pada kawan-kawan yang masa lagi bersuara sedap ni. Ada minggu, maksudnya ada minggu kedua lah. Minggu pertama yang buat the best, okey? Buat the best. Daripada itu boleh apa-apa orang makan kan. Vlog premier tu. Sekali sebut. Takut yang apa yang terjadi tadi tu, takut menjatuhkan lagi prestasi. Sebab
nampak producer dah sama level tu. Adakah Syakir masa diperlukan? Tak bisa mikir kan? Adakah Syakir masa diperlukan? Perlu sebab dia dah berhenti. Dia boleh ganti. Dia dah ganti. Perlu. Sebab dia dah pressure macam tu. Dah selevel. Toleh. Toleh.